Sebabkan weekend kita nak buat satu family food hunting. Isnin sampai Jumaat dah penat kerja. Weekend je lah masa untuk berjalan-jalan. Tegak mengidam masakan Melayu. Sanggup drive sampai Eco Majestic. Ni dah kali ketiga dah kita orang makan kat sini. Dekat sini ada masakan Melayu, western, dessert. Korang rindu masakan kampung, datang je lah sini. Dia punya masakan Melayu memang sedap-sedap. Masakan western dia pun ada banyak pilihan. Ni lauk Melayu yang Nana order untuk hari ni. Kalau bab makan memang Nana takkan berkira. Masakan western pun Nana ada order tau. Makan kongsi ramai-ramai macam ni memang seronok. Dah lah hujung minggu baru dapat jumpa semua. Tengoklah masing-masing memang berselera makan. Tak pandang kiri kanan. Bila tengok masing-masing bertambah berkali-kali, Nana siap tambah lauk lagi tau, sebab takut risau tak cukup. Nana ingatkan tak lebih-lebih order, tapi tengoklah bila makanan sampai semua sambal laju-laju. Memang tak tipu, masakan Melayu dia dekat sini memang sedap-sedap. Masing-masing memang bertambah-tambah nasi ya. Makan pula time lapar-lapar memang rasa nikmat. Dia punya sambal udang dengan telur dadah memang sedap. Alah, sayur dia pun sekejap je licin. Puas hati Nana tengok semua yang Nana order licin orang habiskan makan. Dah kenyang makan nasi, makan western pula. Walaupun perut dah kenyang, punya makanan western sedap weh. Memang tak boleh berhenti mengunyah. Apa kena pula dengan mocha lava dia. Sumpah air mocha dia sedap. Dalam panas, krim dia sejuk. Miro siap tambah lagi satu mangkuk nasi. Nak habiskan lagi lauk-lauk yang ada. Tengoklah pinggan masing-masing semua licin. Sumpah tak tipu. Bawa family makan sini ramai-ramai memang berbaloi. Nana siap order minum petang lagi. Punya cokodok pisang paling tersedap. Setiap kali kita orang datang memang wajib kita orang order 2 pinggan. Wah, dia crispy. Dalam dia memang lembut. Kita orang semua memang love gila dia punya cokodok pisang. Berjaya kita orang habiskan semua lauk Sebelum balik Nana order dulu dia punya dessert. Batik dia kalau tak try memang rugi. Miro betul-betul menikmati. Air tiramisu dia pun padu. Bahaya betul kalau datang sini time nak diet. Memang takkan boleh berhenti mengunyah. Dah puas makan, kita settlekan bayar semua. Let's go back home. Bye.